Kerana dengan keizinan, taufik dan hidayatnya, maka kita dapat hadir ke rumah Allah SWT. Hadir dapat kita menunaikan perintah Allah, itu sembahyang pada maghrib berjemaah, cara yang ditunjuki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT masih pilih kita untuk duduk dalam satu majlis ilmu pada malam ini, yang mana dapatlah kita bersama-sama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Haji Nacahan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya silakan bagi ustaz untuk memulakan kuliah. Silakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hormati Sultan Kuasa Surau dan pengusinya, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan keizinannya serta taufik dan inayah daripada Allah. Pada malam ini dapat kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita ini dipayungi dengan para malaikat yang membawa rahmat daripada Allah, serta senantiasa kita dalam keadaan majlis ilmu ini diberikan pengampunan oleh Allah Ta'ala, dihapuskan dosa-dosa kita yang kecil, dan kita doakan agar dapat kita beroleh manfaat daripada perkongsian majlis ilmu dan juga majlis tazkirah kita ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita merenung bersama pada malam ini ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita menelusuri beberapa potongan ayat Al-Quran ini dapat kita mengambil faedah-faedah serta mesej yang dibawa oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masala kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin
kasyajaratin khabisatin tussat min fawqil ardi ma laha min qarar yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu al-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sadaqallahul azim. Surah Ibrahim ayat 24-27. Maksudnya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Ta'ala telah membuatkan perumpamaan kalimat yang baik seumpama pokok yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pokok itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan keizinan Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu beringat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akan dengan akarnya daripada permukaan bumi, tidak dapat tetap, yakni berdiri tegak sedikit pun. Allah Ta'ala meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kedua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa satu perumpamaan. Memang kita akan ketemu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala suka membawa misalan-misalan dan kiasan-kiasan dalam ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bawa mesej dalam bentuk kiasan dan perumpamaan supaya ada mesej-mesej yang besar dan mendalam maknanya dapat dipahami dengan mudah, ataupun mesej-mesej yang kurang jelas, susah nak dipahami oleh kita sebagai orang yang biasa ni, dapat memahami dengan mudah daripada apa yang nak disampaikan oleh Allah. Allah bawa perumpamaan dalam ayat yang kita baca surah Ibrahim sebentar tadi, bahawa Allah nak bawa mesej apa dia kalimat tayyibah, apa dia yang dimaksudkan dengan kalimat tayyibah, dan satu lagi kalimat yang bertentangan dan berlawanan dengan kalimat tayyibah itu dengan kalimat khabisah. Kalimat tayyibah dan kalimat khabisah, dua gambaran, dua ungkapan yang Allah Ta'ala sebut dalam 3 ayat 24 sampai 27 ni, yang mana Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang dua kalimat yang Allah Ta'ala nak bagi satu pengajaran dan mesej kepada kita, yang mana dua kalimat ni berat, tapi Allah Ta'ala bagi perumpamaan dan misalan supaya kita dapat terima dia dengan mudah dan dapat dipahami dengan mudah. Ulama menyebut kalimat tayyibah itu ialah apa? Kalimat tayyibah itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tahlil. Kalimat tayyibah itu ialah kalimat tahlil. Kalimat ni ialah perkataan. Tayyibah itu ialah baik. Kalimat itu apa maksud dia? Dalam bahasa Arab kata kalimat itu ialah perkataan. Tayyibah ialah baik. Yang mana satu lagi kalimat juga khabisah, perkataan yang khabisah, yang buruk. Adapun perkataan yang baik, kalimatun tayyibatun, itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang dikatakan kalimat tayyibah, ungkapan yang sangat penting bagi kita sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam tak boleh lari daripada menyebut perkataan, malah kita melazimi menyebut perkataan kalimat tayyibah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni biasa kita dengar, acap kali kita dengar, amat biasa bagi kita, bukan satu perkara yang asing. Malah sebahagian daripada kita ataupun semua daripada kita melazimi perkataan kalimat tayyibah ni
sehingga akan menjadi wirid seharian ataupun mingguan. Wirid seharian kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang manalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la ilaha illallah ni banyak kelebihan dia. Banyak yang disebut berdasarkan kelebihannya dan juga saranan untuk diamalkannya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama sekali, la ilaha illallah ni kalimat syahadah. Kalimat syahadah kita. Orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, yang memeluk Islam ataupun yang menerima Islam, mesti biasa dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu kita bertasyahud, kita bersaksi bahawa kita ni orang Islam menerima konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya sanya Allah, dan Rasulullah itu pesuruh, Muhammad itu pesuruh Allah. Malah orang yang belum Islam, syarat nak jadi orang Islam kena mengucap syahadah. Kena mengucap syahadah. Kalau dia kata saya Islam sahaja tak ucap syahadah, tak sah. Saya dah Islam. Dah mengucap belum? Belum, tapi saya mengaku. Belum, tak boleh. Kalau orang yang memeluk Islam lah. Orang yang converted Islam, orang yang memeluk Islam, yang sebelumnya dia beragama lain ataupun tidak beragama, bila dia nak masuk Islam tak cukup sebut saya Muslim tanpa dia menyebut syahadah. Dia mesti sebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh. Malah kalau dah jadi orang Islam, kita lazim mendengar kalimat syahadah ini. Jadi orang Islam, sama ada kita menyebut la ilaha illallah itu dalam wirid kita, dalam sembahyang kita, dalam laungan azan, menjawab laungan azan, dalam sembahyang kita, dalam tasyahud kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam tahlil kita, dalam zikir harian kita. Malah kita tak asing dengan kalimat syahadah ataupun kalimat thayyibah. Tetapi apakah di sebalik kalimat thayyibah ni? Kalimat thayyibah ini ialah ungkapan yang sangat penting bagi orang Islam, yang membawa mesej ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala dalam segenap urusan kita sebagai orang Islam. Segenap urusan kita hidup di atas dunia ni mestilah berpaksikan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ada urusan ibadat kita secara khusus, sembahyang kita mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik itu kita mengakui dalam sembahyang kita, dalam takbiratul ihram kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah. Pengiktirafan kita dalam takbiratul ihram ni kita sebut inna salati, sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah. Untuk Allah ni membawa pengertian bahawa kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sembahyang kita, ibadat kita mesti untuk Allah, ditujukan untuk Allah. Allah sebut dalam suratul Kahfi, Allah kata innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama yuha ilayya. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, di hujung ayat surah Al-Kahfi, man kana ya'budullah, Allah sebut barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala wala yusyrik bi'ibadatihi rabbihi ahada, jangan dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Orang yang menyembah Allah mesti tiada langsung unsur syirik dia kepada Allah. Bermakna dalam urusan ibadat kita ditujukan hanya sanya untuk Allah.
Ibadat memang kita tuju untuk Allah, kerana membawa maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk dalam Muhammadur Rasulullah tu, kata ulama, ialah kita beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, beriman dengan para malaikat. Semuanya termasuk Muhammadur Rasulullah. Kerana dalam risalah Muhammad Rasulullah itu bawa mesej kepada kita supaya beriman dengan sekalian Al-Quran dan kitab-kitab. Orang tanya di mana letaknya beriman kepada Quran, sedangkan kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Beriman dengan Al-Quran itu terkandung di bawah maksud Muhammadur Rasulullah. Karena Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW membawa mesej kepada manusia supaya beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab yang lain. Bukan beriman dengan kitab saja, beriman dengan Al-Quran. Bukan hanya beriman dengan Quran, beriman dengan isi kandungan Al-Quran. Karena risalah Rasulullah dibawa mesej itu. Termasuklah beriman dengan Rasulullah, bertasyahud kita dengan Nabi SAW, termasuk juga kita beriman dengan hari akhirat. Kerana dalam risalah Nabi SAW memberitahu kepada manusia akan kedatangan hari kiamat. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni mesej ke semua mesej yang ada dalam Islam. Rukun Islamnya, rukun imannya, ajaran Al-Qurannya, hukum hakamnya. Bukan hanya dalam ibadat saja. Sebab inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Walaupun kita semayang saja, tapi semayang tu bawa mesej. Bukan semayang saja kita tuju kepada Allah. Hidup dan mati kita mestilah urusannya berpandukan daripada apa yang diturunkan oleh Allah. Sebab kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ikrar kita ini ikrar yang termasuk bernaung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun takbiratul doa iftitah selepas takbiratul ihram ini disunatkan oleh ulama, tetapi besarnya kalau kita membacanya pada setiap salat. Kerana pada setiap sembahyang kita itu, memang kita sembahyang itu adalah merupakan ikrar kita dah. Setiap sembahyang 5 waktu itu ikrar dah. Karena Allah Ta'ala panggil kita menghadap, kita taat, tinggal segala urusan dunia kerana mentaati Allah. Ini konsepnya, mentaati Allah. Maknanya kita sebagai hamba Allah ketepikan segala urusan dunia. Bila ada panggilan sembahyang, bermakna Allah diletak di hadapan daripada segala-galanya. Dalam sembahyang pula kita akui lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa ditambah lagi la syarika lahu? Kenapa ditambah? Kerana tidak sempurna syahadah kita kalau kita hanya bersyahadah mengaku Allah, tapi kita masih terima sistem-sistem yang bukan datang daripada Allah. Tak cukup. Aku Islam, aku sembahyang, aku puasa, tak cukup sebagai seorang Muslim. Dia mesti la syarika lahu. Mengaku kita sebagai orang Islam, mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, menyembah Allah Tuhan yang satu, menerima segala apa yang diturunkan oleh Allah, pada masa yang sama kena tolak perkara yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, baru komplit Islam. Sebab itu dalam syahadah kita, selain kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian kita ikrar dalam sembahyang kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt. Tu betul ulama mentafsirkan al-kufur, kekufuran dengan Islam ni dengan tafsiran yang begitu jelas. Said Abdul A'la Maududi menulis dalam kitab dia Manhaj Hidup Muslim, memberikan tafsiran tentang apa maksud kufur, apa maksud Islam. Kena dua-dua tuan-tuan.
Islam ni dia ajak dua-dua, kena kenal dua-dua. Bukan hanya kita kenal Islam, tapi kita tak kenal kekufuran. Kena kenal dua. Kita kena kenal hitam dan kita kenal warna-warna lain ada hitam. Kita bukan hanya kenal hitam saja, warna lain tak kenal. Warna putih tak kenal, tak boleh. Kena kenal apa hitam, warna putih pun kena kenal. Kita kena kenal yang baik dan juga kita kenal yang buruk. Bukan hanya yang baik kita saja kenal. Sebab dunia ni datang berpasangan. Allah Ta'ala cipta alam ni semua berpasangan. Kalau binatang ada jantan betina, kalau manusia ada laki dan perempuan, kalau hidup ada mati, kalau surga ada neraka, kalau baik ada buruk, kalau Islam ada kekufuran. Dia ada kenal. Kena kenal dua-dua. Kena kenal. Sebab tu Islam ni bukan hanya kita mengenal Islam, tapi kita tak kenal kekufuran. Tak cukup. Apa maksud Islam? Sebelum kita nak mengenal Islam, kita kena kenal kufur itu. Kufur apa dia? Kufur, kata ulama, sebarang bentuk penolakan kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Sebarang bentuk penolakan, sebarang bentuk. Saya sebut tu. Kata Syed Abdul A'la Maududi dalam kitab Manhaj Hidup Muslim. Sebarang bentuk penolakan kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kufrun. Maknanya siapa yang menolak dengan apa yang diturunkan oleh Allah, apa sahaja yang diturunkan oleh Allah dia tolak, kufrun. Itu maksudnya kekufuran. Bermula dengan menolak konsep ketuhanan. Allah Ta'ala hantar Nabi, bawa risalah, bagi tahu kepada Tuhan itu Allah. Tolak itu kufur. Kalau manusia tak terima konsep ketuhanan yang dibawa oleh Rasulullah, terima konsep ketuhanan yang lain selain daripada bertuhankan kepada Allah, kufur. Itu kufur. Kufur, itu maksud kufur. Bermula dengan konsep ketuhanan, kemudian seterusnya konsep risalah yang dibawa oleh Nabi. Risalah yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran dan Islam. Barang siapa yang menolak konsep risalah yang dibawa oleh Nabi, kufur. Nabi bawa apa? Al-Quran. Tolak Al-Quran, kufur tak? Tak ada flip-flop tuan. Tolak Al-Quran, kufur. Kufurun. Sebarang bentuk penolakan. Bukan tak buat, menolak. Beza tu. Orang yang menolak sembahyang dengan orang yang tak sembahyang beza. Ini semua maklum lah. Orang yang tak sembahyang belum kafir. Orang yang menolak pensyariatan sembahyang kafir. Lain. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita. Tak sembahyang tak kafir. Melainkan kalau dia tak sembahyang, lalu dia kata apa sembahyang? Mengaut belaka, menyusahkan orang, kafir. Menolak, bukan tak buat. Tak buat lain, cerita lain, bukan sentuhan kita. Itu masuk kufur. Pendek saja maksud dia. Sebarang bentuk penolakan kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka kufur. Tak payah panjang. Kerana nak menjadi kekufuran itu tak perlu banyak, cukup satu ya. Kenapa tak panjang maksud kufur? Kenapa tak panjang? Singkat saja. Sebarang bentuk penolakan kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kufur. Kenapa pendek? Karena menjadi kufur itu tidak perlu menolak banyak. Satu tolak cukup. Rukun iman. Tolak satu tinggal berapa? Kosong. Tak biar tolak 6. Oh, rukun iman rosak, kena tolak 6 dulu. Tolak satu tak apa, ada 5 lagi. Tak. Rukun iman tolak satu saja, habis yang ke-6. Yang 5 yang lain. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada nabi-nabi, tapi tak mau percaya kepada kitab-kitab. Saya percaya Quran, tapi saya tak percaya kitab Zabur dan Taurat. Tak boleh. Saya percaya Quran dia, tapi Zabur dan Taurat dan Injil saya tak mau beriman. Tak boleh.
ataupun percaya Taurat, percaya Zabur, percaya Injil, tapi tak mau percaya Al-Quran. Tak boleh. Macam orang Kristian. Orang Kristian percaya ke Allah, percaya. Percaya ada hari kiamat, percaya. Dia buat filem kiamat penuh dalam televisyen. Kiamat 2012, kiamat ni, kiamat ni, kiamat ni. Dia percaya. Percaya malaikat, percaya. Kristian. Percaya ada apa qada dan qadar, percaya. Disebut destiny, destiny, destiny. Percaya. Percaya kitab-kitab, percaya. Dia percaya Taurat, dia percaya Zabur, Nabi Daud. Dia sebut Nabi Daud, bahasa Inggeris dia ada, bahasa Inggeris dia. Nabi Isa dia sebut, Nabi Musa dia sebut, tapi dia tolak Al-Quran, tolak Muhammad. Habis semuanya. Tak jadi Muslim, jadi Kristian. Kalau dia terima Al-Quran, dia terima Nabi Muhammad, jadi orang Islam. Saya panggil Kristian dia. Tu. Orang Kristian ni, dia tolak Rasulullah, tolak Quran dia. Taurat dia terima, Zabur dia terima, akhirat dia terima, Allah dia terima, qada dan qadar terima, malaikat terima, Quran tak terima, Muhammad tak terima. Tak jadi Islam, jadi Kristian. Tu. Bukan nak tolak semua. Sebab itu tafsiran kekufuran bukan perlu banyak, sikit. Karena menolak sikit saja habis kesemuanya. Tak boleh tolak banyak. Sebab itu tafsiran kekufuran ringkas. Adapun tafsiran Islam panjang. Pasal apa? Pasal apa tafsiran Islam panjang? Tafsiran ni, apa maksud tafsiran Islam? Kata Said Abdul Ala Maududi, Islam itu ialah sebarang bentuk ketaatan terhadap segala perintah Allah. Sebarang bentuk atau apa sahaja bentuk ketaatan kepada segala bentuk perintah Allah, dan menolak sebarang bentuk perkara, sistem, perundangan dan hukum hakam yang bercanggah dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Baru lengkap Islam. Ada dua perenggan maksud Islam. Maksud Islam ni dua perenggan. Maksud kekufuran satu perenggannya. Maksud Islam dua perenggan. Perenggan pertama dia ketaatan kepada segala apa yang diturunkan oleh Allah. Satu. Ini semua faham. Oh, jadi orang Islam kena taat. Taat apa? Kena semayang 5 waktu nak semayang. Taat apa? Tutup aurat. Orang Islam tutup aurat. Perempuan seluruh tubuh dia, muka tangan dia tak payah. Orang lelaki pusat dengan lutut, tutup aurat belakang. Ketaatan apa lagi? Puasa Ramadan, wajib kena puasa. Pergi haji seumur hidup sekali, pakat pergi haji. Bayar zakat bila cukup haul nisab, pakat bayar zakat. Semua bentuk ketaatan. Kita taat, tapi kena sempurnakan maksud Islam kepada perenggan yang kedua. Islam ni bukan hanya ketaatan kepada perintah Allah, tapi dia juga perenggan yang kedua ialah mesti menolak segala sistem, hukum hakam dan apa sahaja yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Baru Islam. Maka maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita orang Islam, kita taat pada Allah dalam bentuk ibadat, sembahyang awal waktu, jadi orang surau masjid, i'tikaf sokmo, baca Quran rajin, tapi tolak hukum Allah, lebih redha dengan hukum ciptaan manusia daripada hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia belum sempurna sifat Islam dia. Sebab tafsiran Islam tu kena komplit. Tafsiran Islam bukan hanya taat kepada Allah, tapi dia juga mencerminkan taat itu mesti menolak segala bentuk yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Baru dia Islam, baru dia Muslim secara praktikal. Saya tak kata kafir, tapi dia tak mempraktikkan Islam dengan sempurna. Baca Quran dia mau sangat, betul makhraj, bertaranum, tapi hukum dalam Quran tak bawah daripada hukum manusia, tak atas.
Ini maknanya apa? Secara praktisnya dia belum lengkap diri dia sebagai maksud seorang muslim yang sebenarnya. Ini tafsiran Islam yang disebut oleh ulama. Sebab itu kita dah ajak masyarakat, kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak hanya di bibir sahaja. Kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tidak cukup sekadar wirid mulut kita, tidak memadai sekadar lafaz, ucapan dan ungkapan kita setiap minggu hari Jumaat, malam Jumaat, kematian, berpegang tasbih semata-mata, tapi kita tak menjiwai maksud kalimat thayyibah yang disebut oleh Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Ini dia maksud sebenarnya Islam. Sebab itu Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Allah kata kepada kita, orang yang berpegang, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Kamu lihat kehebatan orang yang berpaksikan kepada kalimat tayyibah ni, pegang sungguh-sungguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pegang sesungguh. Pegang ni sesungguh ni bukan lapas di bibir ni, pegang dengan faham. Kita faham betul-betul kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni yang merupakan afdalul zikri, sebaik-baik lafaz zikir kita. Orang yang mati dengan lafaz ini masuk syurga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ucapannya, ungkapan dan lafaznya sebelum mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya lafaz ini. Kuat tu kenapa? Kuat dia kalau kita pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Pegang betul-betul maknanya apa? Pegang betul-betul dengan kita mempraktiskan arti sebenar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pegang betul. Maka Nabi, Allah Ta'ala kata kasyajaratin thayyibah. La ilaha illallah ni umpama pokok yang segar, pokok yang sihat, pokok yang kukuh dan mantap. Asluha sabitun, akak dia akak tunjang. Akak tunjang, bukan akak mendatar, akak tunjang. Sabitun, akak dia tunjang menjunam ke bumi, bawah dalam. Wa far'uha fis sama, pucuk dia sampai langit, sampai ke awan. Kemudian Allah kata lagi apa? Orang yang pegang kalimat thayyibah ni, gambaran dia akak dia masuk dalam bumi, pucuk sampai ke langit. Tapi tak hanya pokok yang kuat saja, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Allah kata umpamanya pokok ni bukan dia kuat, tapi dia menghasilkan buah, orang boleh makan buah. Ada pokok dia besar, ada pokok yang cantik kuat, tapi orang tak boleh makan buah, tak ada hasil buah apa. 10 tahun tanam tak keluar buah, baik tebang lebih baik, tanam lain. Berapa pemain lah orang tanya pokok puluhan tahun tak keluar buah, simbah dengan minyak lah bagi mati, bakar perdu, tanam lain. Maka Allah kata perumpamaan kalimat thayyibah ni kalau pegang betul-betul, dia tak hanya menjadi pokok yang kuat, pokok tu dia keluar buah, orang boleh makan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang lain boleh manfaat Islam daripada kita. Jangan sampai kita berpegang kalimat Islam ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi orang lain tak manfaat Islam daripada kita. Kita tak bawa mesej Islam, orang lain tak dapat manfaat. Tu'ti ukulaha kullahinin, yang mana pokok yang kuat ni akak dia masuk dalam bumi, pucuk dia sampai ke langit, daun dia rimbun, orang boleh berteduh, boleh petik buah lagi makan. Itu dia. Ini pentingnya orang pegang kalimat thayyibah. Ini kena faham betul-betul Islam dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya orang boleh manfaat kepentingan dan kehebatan Islam yang kita pegang, yang kita peganglah hati kita dan kita anut dalam diri kita. Tak hanya kita sonok sendiri ya. Maknanya kalau kita sebagai seorang
ketua negara yang berpegang dengan kalimat thayyibah ni, rakyat dapat rasa Islam kita. Kalimat yang kita pegang, orang dapat manfaat. Orang boleh bertenggek di pokok kita, boleh buat rumah atas pokok, boleh berteduh di bawah pokok dan makan buah. Ini perumpamaan. Allah nak bagi kita faham. Kalau cakap tentang kalimat la ilaha illallah mendalam ni tak faham, tapi nak bawa Allah Ta'ala bagi perumpamaan supaya kita dapat, rupanya orang yang pegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni pokok yang sangat kuat, yang tak mudah dicabut oleh orang. Sama pokok yang teguh, nak cabut dia tak boleh cabut dengan tangan. Kita tengok pokok yang besar ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada pengalaman, pokok yang besar nak cabut macam mana? Kadang-kadang dengan backhoe pun tak boleh lagi. Guna backhoe tak cabut lagi, bakar dulu, kadang-kadang tinggal bulan-bulan bagi mati dulu, buh minyak dulu bagi mati dia, kemudian bakar pula. Lepas bakar barulah tolak dengan backhoe. Punya payah nak cabut dia, punya payah. Maknanya orang yang kalimat la ilaha illallah ni, dia punya pegangan dia kuat, tak mudah goyah. Dia tak lari. Ini dengan kadang-kala kita ni goncang iman kita ni, goncang, bergoyang kita punya prinsip akidah kita, bergoyang dengan sebab-sebab duniawi yang kecil, dengan sebab habuan-habuan yang murah, bergoyang. Takut ni lah, macam-macam. Takut majikan lah, takut bos lah, takut macam-macam takut. Ada yang sampai terkeluar akidah dia kerana nak menjaga kepentingan dunia dia. Ni berlaku. Sebab tu kita ni Islam ni, anak-anak kita awal-awal lagi tanam benda ni, tanam la ilaha illallah, tanam jiwa ni. Dalam jiwa anak ni kena tanam awal-awal kekuatan akidah. Itu benda yang paling asas sekali. Ulama kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama sekali ialah mengenal Allah. Awal agama. Anak kita ni walaupun akal dia tak sampai lagi mengenal Allah, tapi dia kena tahu Allah dulu. Walaupun tak boleh baca, tak boleh fikir sampai habis, tapi dia kena kenal Allah tu Tuhan kita. Kena kenal dulu. Pesan Luqmanul Hakim, pesan Luqmanul Hakim, didik anak dia, ya bunai la tusyrik billah. Mula sekali nasihat pertama, jangan syirik pada Allah, jangan syirik. Islam ni bukan suruh menyembah Allah je, jangan syirik. Pasal apa? Pasal ada orang menyembah Allah pada masa sama dia syirik pada Allah. Sebab itu tak lengkap Islam dia. Saya sebut tadi, Islam maksud dia apa? Islam maksudnya taat kepada perintah Allah, tak cukup. Perenggan yang kedua, mesti menolak sebarang bentuk yang bercanggah dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sistemnya, undang-undangnya, hukum hakamnya, peraturannya kena tolak. Kalau kita hanya taat kepada Allah, pada masa sama kita lebih mengagungkan sistem yang bukan datang daripada Allah, maka kita belum lengkap menjadi orang Islam. Sebab itu pesan Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu syirik pada Allah. Walaupun dia tahu anak dia taat Allah, sembah Allah, tapi dia pesan yang paling penting, jangan syirik. Pasal apa? Kalau jadi orang yang menyembah Allah, pada masa sama dia lebih terima sistem datang daripada, bukan daripada Allah, sistem ciptaan manusia, undang-undang dan hukum peraturan manusia lebih hebat daripada Allah. Itu maksudnya unsur kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Orang yang mengubah halal kepada haram, haram kepada halal, itu syirik. Tuan-tuan boleh buka kitab Halal dan Haram Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi menyebut bahawa orang yang mengubah apa yang diharamkan oleh Allah menjadi halal dengan sengaja, dalam keadaan dia tahu benda tu haram, dihalalkan. Dan begitu juga sebaliknya, benda yang halal dia haramkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu perlakuan syirik. Berdalilkan satu ayat Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah Ta'ala turun ayat Quran kepada seorang padri Kristian yang akhirnya dia peluk Islam. Nabi berdialog dengan dia.
Nabi kata kamu ni ajaran Kristian. Nabi kata kamu menjadikan rahib-rahib kamu dan pendeta-pendeta kamu, padri-padri kamu Tuhan selain daripada Allah. Nabi kata gitu sebab Allah turun ayat begitu. Lalu pendeta Kristian ni kata, ya Muhammad, tak pernah pun dalam ajaran kami mengaku kami Tuhan. Orang Kristian jawab balik, tak pernah pun dalam ajaran kami mengaku kami Tuhan, kata pendeta itu, kata padri itu kepada Rasulullah. Sedangkan Allah turun ayat, ittakhudhu arbabahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kamu orang-orang Kristian menjadikan pendeta dan rahib-rahib kamu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Kemudian orang Kristian kata, tak, kami tak pernah beritahu pun kami mengaku Tuhan, tak pernah. Nabi jawab, ya, kamu tak sebut direct, kamu sebut indirect. Apa dia? Apabila Allah Ta'ala turun hukum dalam kitab Taurat, Allah Ta'ala turun hukum dalam kitab Injil, lalu kamu padri-padri dan rahib-rahib mengubah hukum Allah Ta'ala, maka kamu menjadikan diri kamu Tuhan dan orang pengikut kamu ikut kamu, bukan ikut Allah. Maka perbuatan kamu perbuatan menjadi Tuhan dan melakukan perbuatan itu perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, bila mana Allah turunkan ayat Quran, turunkan hukum-hukum dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab Allah turunkan, padri-padri ini ubah ikut selera dia. Yang halal dia ubah jadi haram, yang haram dia ubah jadi halal, lalu dia suruh pengikut dia ikut yang hak dia ubah, bukan ikut Allah. Maka perbuatannya perbuatan Tuhan, ketuhanan. Itu perbuatan syirik. Tu, mengubah hukum Allah ni perbuatan syirik. Sebab itu kita jadi orang Islam tak cukup taat, tak cukup menjadi ibadat kalau kita ada unsur syirik kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita terima syirik itu tak direct. Memang tak direct. Kita tak sembah batu pun, kita tak sembah lambang salib pun, kita tak sembah patung pun, tapi indirect. Indirect itu maksudnya apa? Ada hukum Allah yang jelas, kita ambil yang lain. Ada hukum Allah yang jelas, ambil yang lain. Kita tahu ni Quran ni betul, tapi kita masih lagi agungkan yang bukan Al-Quran. Kalau sama dengan Quran tak apa, yang bertentangan dengan Quran tu kita lebih agung daripada apa yang turunkan Quran, maka kita secara praktikalnya belum lengkap sebagai seorang Muslim. Saya tak kata kafir, tapi belum sempurna. Karena maksud Islam tadi apa dia? Mentaati perintah Allah dan menolak segala sistem yang bercanggah dengan Allah, barulah lengkap Islam. Kalau kita hanya melengkap mentaati perintah Allah, tapi di perenggan yang kedua kita tak buat, maka kita belum lengkap secara praktikalnya sebagai seorang Muslim. Maka orang yang berpegang kalimat thayyibah ini, kata Allah Ta'ala, wa far'uha fi sama' tu'ti ukulaha kulla hinin, dia menghasilkan buah biizni rabbiha, dengan izin Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatazakkarun, dan Allah berikan perumpamaan supaya manusia beringat. Kita kena jadi macam orang yang pegang kalimat, orang kita yang faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca dalam sembahyang, kita wirid dalam mulut kita, bibir kita basah dengan la ilaha illallah, kita mendengar laungan azan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, biar jadi macam pokok tadi. Orang nak cabut tak boleh. Islam kita ni nak cabut tak boleh. Bukan mudah nak tumbang Islam kita ni. Ini tumbang dengan sikit, RM50 tumbang. RM50 tumbang. Tumbang dah. Tumbang dengan benda-benda yang murah. Memang ada tuan-tuan. Sebab itu anak-anak kita kena tanam ni. Zaman ni zaman ujian, zaman fitnah, zaman yang mencabar, menguji iman kita. Menguji iman kita. Kadang-kadang terpaksa anak kita ketepikan hukum Allah kerana nak jaga kerja. Sampai interview kerja, dia kata apa? Tudung ni tak boleh pakai ni, labuh sampai dadah ni, kena singkat ni tudung. Tudung singkat lah, esok mai kerja tukar lalu. 10 tahun dah pakai tudung elok, tudung tutup, kerana kerja tu singkat tudung ni. Nampak lihat pula. Duk 5 bulan kerja, habis daripada lihat nampak rambut dah. Mudah kita jual agama kita. Mudah.
Kita tak diuji dengan orang Islam yang lain, tuan-tuan. Umat Islam Rohingya tak diuji, baru dengan kerja saja kita diuji, buka habis Islam ni, longgak habis Islam, longgak habis Islam kita ni. Uji dengan kerja, uji kadang-kadang uji dengan apa? Sokongan. Takut orang bukan Islam marah, habis Islam kita. Orang bukan Islam marah, takut orang bukan Islam marah, habis Islam, gadai habis Islam. Tak diuji dengan umat Islam Rohingya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, bagaimana gambaran pengajaran yang kita kena ambil. Kisah apa berlaku di Rohingya, tuan-tuan. Teringat kita kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud, iaitu golongan masyarakat zaman di antara kebangkitan diangkat Nabi Isa sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata Ashabul Ukhdud ni zaman 500 tahun di antara tu. Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian sebelum Nabi kita lahir, tengah-tengah ni gap. Ni berlakunya zaman Ashabul Ukhdud. Ulama kata tempoh di antara Nabi Isa dibangkit, diangkat oleh Allah dengan kelahiran Rasulullah 500 tahun. Tempoh ni pincang habis, ramai umat Islam sesat. Orang yang beriman dengan Nabi Isa sesat, tinggal berapa kerat manusia aja. Tinggal berapa kerat orang beriman aja. Nak cari orang beriman yang soleh begitu payah pada waktu itu. Kisahnya seorang budak, kita tahu cerita kan. Seorang budak ni, dia nak diajar ilmu sihir dia. Nak diajar ilmu sihir dia oleh seorang ahli sihir pada zaman itu. Ahli sihir ni dia nak mati dah. Lalu dia pesan kepada raja dia, tolong cari seorang budak, saya nak perturunkan ilmu kepada dia. Budak ni dipilih oleh raja. Raja pilih dia untuk diberikan ilmu sihir. Milik ahli sihir terkenal di raja pada waktu itu. Jadi budak ni tiap hari dia nak pergi satu hari dia nak pergi ke belajar ilmu sihir, terserempak dengan majlis ilmu, kuliah mengaji macam ni. Serempak, dia tengok ada kuliah, seorang orang alim, orang Islam, orang beriman ajak kuliah, pengikut dia sikit je. Dia tengok, dia singgah, dengar, tiap hari dia dengar ceramah. Dia tak pergi mengaji ilmu sihir, dia pergi dengar ceramah, sampai jadi wali-wali Allah, sebahagian daripada wali Allah. Alimnya ilmu tauhid dia, kemahnya ilmu tauhid dia, sampai jadi seorang wali Allah. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Sampai ke akhirnya dipanah tu, beriman habis pengikut. Kisah dia dia nak dibunuh oleh raja dia kerana menyebut kalimat Allah, menyebut perkataan Allah, Tuhan kami, Tuhanku. Lalu kata, wahai raja, kalau kamu nak bunuh aku, letakkan aku di tebing yang tinggi, kemudian engkau panah aku, panggil orang ramai. Lalu dia dibunuh dengan panah, dan beriman semua. Yang beriman semua ni turut dihumban, dihukumkan mati, dihumban dalam api. Maka Ashabul Ukhdud ni merujuk kepada orang yang duduk di tebing-tebing lubang yang berapi, dihumban orang beriman dalam api. Ini kisah Ashabul Ukhdud. Tu kemahnya, jaga iman dia tu. Ini diajar oleh Allah. Orang yang inilah dikatakan oleh Allah, la ilaha illallah tu umpama pokok, dia tak boleh dicabut. Budak kecil terbukti kalau dia benar iman dia boleh mati dengan pertahankan iman. Ini menunjukkan bahawa bukan orang macam kita lihat dewasa-dewasa ni faham la ilaha illallah. Budak kecil pun boleh faham kalau dia ajak betul. Sebab kisah budak yang mati ni, budak yang kecil, belum balik lagi. Dia boleh faham la ilaha illallah dan boleh mati dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tak jual, dia tak gadai akidah dia. Ini kita sikit dah gadai dah. Tak kuat, tak mantap, tak kemah macam lalang. Lalang ni Allah sebutlah ayat selepas dia. Allah kata apa? Ayat seterusnya, jangan jadi lalang. Allah kata apa? Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin tusat min fawqil ard ma laha min qarar. Allah sebut
Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah kata perumpamaan kalimat yang buruk. Kalimat yang buruk ni apa dia? Kalimat kekufuran lah. Orang yang tak berpegang dengan la ilaha illallah, orang pegang dengan unsur lain. Orang yang tak pegang dengan kalimat la ilaha illallah, yang dia tak pegang, yang dia tak hadam, yang dia tak faham betul-betul la ilaha illallah ni, Allah kata seumpama pokok yang buruk. Pokok yang buruk ni Allah kata macam mana? Pokok yang buruk ni Allah sebut, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pokok yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya. Pokok tu boleh cabutnya. Kata ulama, dia umpama lalang dan rumput. Budak pun boleh cabut. Cabut pokok ni bukan takat batang dia cabut, akar terangkat sekali. Ni lemahnya orang yang tak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lemah. Lemahnya kalau orang ni dia ngaku Islam tapi boleh dicabut Islam dia dengan mudah. Seumpama pokok yang tercabut dengan akarnya. Hatta kata ulama, kanak-kanak pun boleh cabut rumput. Dia umpama pokok-pokok yang renek. Pokok-pokok yang renek ni seperti lalang, rumput, pokok-pokok yang rendah, pokok yang akar dia mendatar, bukan akar dia tunjang, akar dia mendatar je, cabut dia. Malah bukan orang dewasa cabut, kanak-kanak bayi pun boleh cabut pokok ni. Bukan takat cabut sampai daun dia terangkat, akar dia pun terangkat sekali. Punya lemahnya. Ni Allah umpamakan dengan kalimat yang khabisah. Kalimat yang khabisah. Sebab itu Allah kata, sebab itu kita jangan jelang. Jangan jadi lalang. Jadi pokok yang teguh, tak digoyah, tak boleh ditolak, tak boleh ditumbang dengan mudah. Ini jadi lalang. Orang pijak kemik, orang tolak dia ikut arah tu, angin tolak ikut arah ni, jadi lalang. Lemahnya sifat ini. Itu jangan bersifat seperti pokok yang Allah sebut. Perkataan lalang tu memang bahasa kita pun, tapi rupanya ada dalam Quran. Ada dalam Quran Allah kata, jangan umpamakan diri kamu orang yang berpegang dengan kalimat yang khabisah, kalimat yang buruk, seumpama pokok yang renek dan buruk yang tercabut akarnya. Kalau ditarik, bukan ditarik, bukan pokok tu ditarik, daun dia cabut, akar sekali cabut. Punya lemah. Tarik dia, bukan hanya daun dia terangkat, akar-akar sekali. Ini sifat orang yang tidak berpegang dengan kalimat thayyibah. Kemudian Allah sebut, wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli. Allah akan tetapkan kepada orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ungkapan yang teguh. Ni la ilaha illallah ni, pegang elok. Orang yang berpegang dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tafsiran yang betul. Tafsiran yang kita bincang tadi lah. Tafsiran apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu tafsiran bagaimana kita mengenal kufur dan mengenal Islam betul-betul. Mengenal Islam betul-betul. Islam ni tidak hanya bermaksud taat, tapi dia kena mesti syirik. Jangan syirik pada Allah. Tak cukup kita jadi orang yang taat, tapi kita ada unsur penolakan ataupun kekufuran terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi siapa yang berpegang dengan kalimat thayyibah, Allah tetapkan dia di atas dunia, fil hayatid dunya wal akhirah. Allah tetapkan diri dia, pendirian dia di dunia sampai akhirat. Dunia sampai akhirat, maknanya sampai mati kita. Sampai mati, sampai kita pejam mata pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, takat anak duduk hidup ni lah, pengalaman tengok orang mati, pengalaman dekat dengan orang yang nazak nak mati, dah lah, walaupun tak banyak tapi ada sikit-sikit pengalaman tolong talkinkan orang nak mati. Payah nak jumpa orang mudah sebut la ilaha illallah sebelum mati. Payah tuan. Kemas macam mana kita waktu hidup ni
Hidup kita duduk sila ni boleh sebut la ilaha illallah, waktu nak mati belum tentu boleh sebut. Belum tentu. Pernah talqin orang mati. Orang minta ustaz tolong talqin, ustaz tolong baca doa ustaz. Kita pergilah baca tolong. Payah sebut. Esok kita tolong talqin dia, pagi esok depa telefon ustaz meninggal dah. Hak terlantak ni 2 tahun terlantak. Terlantak 2 tahun ni. Tak mati-mati, kurih, tinggal kulit dengan tulang dia. Badan dia. Kita pergi la ilaha illallah, tolong ikut. Depa kata kami duk buat dah ustaz. Tak pipi, tak makan, tak mati-mati. Duk tapi makan lalu. Suap ni 2 pinggan makan. Tapi badan dia tulang dengan kulit. Kita pergi talqin. La ilaha illallah. Tuan-tuan payah sebut. Payah. Memang itu. Nak bagi tahunya payah. Nampak macam mudah la ilaha illallah ni, tapi bila nak mati kita cukup payah. Na'udzubillah. Minta-minta kita mudah waktu kita mati. Kalau tak waktu nak mati pun pejam mata tu la ilaha illallah, tapi sebelumnya kita sebut la ilaha illallah lah. Contohnya mati tengah dalam keadaan wudu, ataupun sedang berwudu, ataupun tengah mengaji, ataupun dalam keadaan nak bersedia untuk solat. Semua itu membawa maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sedang berwudu. Kenapa kita sedang berwudu? Kita sedang jaga wudu tak batal, kita teringat nak sembahyang. Kita mati lepas solat. Solat tadi kita baru baca tahiyat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas sembahyang meninggal. Alhamdulillah, kalimat yang terakhir. Lepas baca Quran, baru sebut baca ayat-ayat Quran. Baca ayat Quran, kemudian meninggal. Tak pun tengah dalam kuliah, meninggal dalam kuliah, ataupun lepas kuliah, kali terakhir kita dengar la ilaha illallah dalam kuliah. Kita dengar, kita tak sebut pun tapi dengar. Alhamdulillah, itu pun kira cukup dah. Sebab itu saya pun kadang memang niat, hati ni ada hajat. Ya Allah, kalau nak ambil nyawa ni, mati dalam keadaan mengajar. Nak mati dalam keadaan mengajar. Itu mati baik. Nak minta mati baik, nak mati sebab apa? Mati dalam keadaan mengajar. Sebab dalam mengajar kita sebut benda baik. Kita sedang buat pahala, kita sedang sebut ayat Quran, sebut hadis Nabi. Semuanya kena niat mati baik. Jadi barang siapa yang berpegang kepada kalimat tayyibah ini, Allah sebut wa yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayati dunya. Di hidupan dunia dia pegang kuat, sampai akhirat Allah teguhkan dia sampai mati. Wa yudillahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah akan sesatkan orang yang zalim. Apa maksud orang yang zalim? Orang yang zalim sini merujuk kepada orang yang menzalimi Allah. Orang yang menzalimi Allah itu maksudnya apa? Iaitu pertama, orang yang menzalimi Allah, orang yang syirik kepada Allah. Zalim yang paling besar ialah syirik. Zalim yang kedua ialah tidak mengikut apa yang diturunkan oleh Allah. Zalim yang ketiga, zalim kepada manusia. Jadi wa yudillahu ma yasha, dan Allah Ta'ala akan menyesatkan orang yang zalim itu. Kata Allah Ta'ala merujuk kepada orang yang menzalimi Allah dari sudut ketuhanan, tidak menjadikan Allah Tuhan, dan tidak mengikut apa yang diturunkan oleh Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Ta'ala akan buat apa yang Allah kehendaki. Jadi itulah ayat kita bincang dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai 27. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan juga kebaikan pengajaran dan mesej apa yang disampaikan oleh Allah daripada ketiga-tiga ayat Quran ini, yang Allah Ta'ala menyebut tentang kalimat tayyibah, kalimat yang mulia, iaitu la ilaha illallah, yang kita perlu fahami dan perlu kita hadami, dan kita kena praktiskan dalam hidup kita. Kalau kita tak mencerminkan, kita tak mempraktiskan apa yang dicerminkan sebenarnya daripada maksud kalimat tayyibah ini, na'udzubillah, kita tak termasuk dalam kalangan mereka yang menyempurnakan maksud Islam secara praktis. Islam kita ni betul dah, saya tak kata salah, cuma praktikalnya Islam, tafsiran yang betul tak sempurna. Sebagaimana saya sebut tadi, tafsiran Islam berbeza dengan tafsiran kekufuran.
Tafsiran kekufuran pendek, siapa yang menolak apa yang diturunkan oleh Allah. Tapi Islam tak cukup dengan kita taat, tapi kita tak tolak. Dia kena ambil, dalam masa sama kena buang hak tak elok. Ambil yang elok daripada Islam, kena buang hak tak elok yang bercanggah dengan Islam. Umpamanya orang tu dia luar agama lain, agama Hindu, dia masuk Islam, dia kena ambil yang Islam, cara Islam, dia kena buang hak agama Hindu dia. Hak agama Hindu yang bercanggah dengan Islam kena buang. Tak boleh dia ambil Islam saja, dia sembahyang menghadap Allah, tapi hak agama Hindu dia, amalan dia pun hak agama sebelumnya dia buat juga, tak boleh. Kena ambil dan kena buang hak tak elok. Ambil hak elok daripada Islam, kena buang hak tak elok. Jangan kita ambil taat aja, hak tak betul dengan Islam pun kita buat juga, maka kita tak sempurna maksud Islam secara praktis. Kan? Sebab itu tafsiran Islam mesti betul-betul kita faham, dan kita kena faham kedua-duanya, maksud Islam dan juga maksud kekufuran. Wallahu alam. Sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Untuk makluman, ada skim wakaf Al-Quran di luar nanti. Tuan-tuan yang berhajat nak mewakafkan Al-Quran, insya-Allah satu naskah RM30, dan Al-Quran ni akan dibawa ke Pulau Ketam. Pulau Ketam ni kita wujudkan satu mahat tahfiz di Pulau Ketam, di Kelang sana tu kan. Kita ada usaha sedang bina dan akan mula pada tahun depan mahat tahfiz di Pulau Ketam kan. Jadi tuan-tuan yang berhajat nak mewakafkan Al-Quran tersebut, bolehlah berurusan di luar nanti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, demikian tadi ceramah dan juga tazkirah yang disampaikan oleh bahagia Ustaz